Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat hari. Kita punya luk lembu ni tak dapat dipesan daripada petang semalam. Ada 2-3 biji motor. Agak pelik lah kejadian. Agak menggusarkan. Sebab nak masuk sekarang ni masuk besok masuk satu kedah kan. Satu hijrah. Dia orang ada masa lebih kurang dalam 40 hari ni. Kita ada masa 40 hari ni nak menunaikan haji untuk kedah-kedah dia orang pergi haji tu lah kan. Masalahnya dekat sini yang sini tu confirm jadi mantai ni, rezeki tu mantai ke bantai ke laut kan. Ini yang besar kan. Sebab grup ni nampak lesah tau, lesah. Nampak gelisah tau. Kalau kita tangkap ubat dia tak nampak gelisah mana ni. Kan? Nampak betul-betul lesah. Betul-betul gelisah. Kan? Lagi satu kematian anak lembu jagan tu. Macam sesuatu yang pelik kita kaji benda. Lebih kurang selepas 12 jam ke 13 jam dia mati. Akibat apa ni? Serangan jantung kot. Kena belanja kan. Itulah. Untuk JKP ni, Jawatan Kuasa Keselamatan Penduduk Negeri Pahang ni. Sebab saya kerja dia kan. Pengamah tu kan. Saya nak minta tolong sikit rakan-rakan yang kat sana. Kan? Satu kan satu grup, satu model untuk lakukan siasatan. Keseluruhan. Negeri Pahang ni. Kan? Baik. Kemudian tu punya. Dia punya statement juga. Sampai kedai kita borang-borang apa benda, pembelian rumah tu, potong gaji lah apa benda kita berniaga dekat situ, dia gambar kita tak berniaga tau. Pembelian anak sehari ni. Sampai kereta kita dekat situ, dia boleh samun tau. Dekat UMP tu, GST tu dia samun dekat. Dia pukul benda dia samun patah tangan. Dia samun dekat UMP tau. Benda ni. Apa tindakan body lepas buat report body tu. Kita nak minta Jabatan Integriti Pemantauan Standard ni yang kita kerja dia dibentang oleh saya, diberi oleh saya tu, dibentang oleh beberapa rakan lain. Nak minta kerjasama tuan-tuan perempuan kat sana dekat Bukit Aman tadi aturkan satu kesihatan penuh tetap. Yang daripada Tanah Merah tu, lembu, hilang, daripada Kedah, daripada Telur itu tak ada orang lain. Saya dia bayar, saya yang menegur kat situ, saya yang menegur dekat pasar malam tu benda. Ada sekolah dulu lah. Lepas sekolah pun, lepas tu bekerja, kerajaan pun ada. Lepas tu tiket MC 6 bulan tu kita orang menegur, saya menegur. Tapi malang ni, aktiviti pembiayaan untuk pembiayaan Daesh ni, bukan Daesh dengan dana politik sebulan ni, konon kan, dia tu politik tu kan, dia pergi benda ni, termasuk dana-dana trade. Untuk apa benda statement daripada Governor Bank tu ada ke tu, dia kata dia tahan akaun bank tu kan,
dana tu kan. Okey, itu betul-betul lah dengan poli betul dah. Kan? Itulah. Kalau boleh tu. Pasal dia target dia gambar, dia duduk dekat situ. Yang itu dewan. Di mana itu dewan. Kita dah tengok. Hati-hati berada dekat dalam sana. Sesuatu yang pelik akan berlaku ni. Untuk PMX ada sesuatu ni. Fishy berada, fishy. Very fishy. Dia perkasa punya. Dia perkasa, bukan perkasa begas punya. Ini pakai perkasa macam glogo ni. Tak bubur beras lagi. Beras tu dah lepas dah. Kena faham benda tu. InsyaAllah. Terima kasih. Kita jumpa lagi next video.